diberikan dengan izin coverage yang diberikan kepada pembangkang di dalam akhbar sekian-sekian, dalam akhbar sekian-sekian dan sebagainya. Lalu saya ingin daripada Yang Berhormat Menteri untuk mempunyai satu pendirian yang jelas. Ya. Kita bukan soal kepentingan parti masing-masing. Ini soal hak rakyat untuk mengetahui supaya dia dapat menilai. Dan dalam negara-negara di mana corruption perception index-nya adalah tinggi, ya, di mana corruption perception index-nya adalah tinggi, amat penting supaya media ini dibebaskan, supaya persoalan corruption yang persepsi masyarakat ianya berlaku boleh ditangani dengan baik, ya. Dan akhirnya persoalan RTM tadi, saya setujulah dengan Batu Kajah, ya. Biarlah kalau MP yang datang dia nak belagak, dia nak timbulkan isu yang remeh-temeh, ya, benda yang kita beri kepada rakyat dia kata membazir, kalau beri kepada IPP tak membazir, beri kepada concessionary tak membazir, beri pada rakyat membazir, biar rakyat nilai. Cukuplah Muhammad. Saya nak tambah sikit. Yang Muhammad Menteri nak bagi jalan Muhammad. Sikit rembau di belakang Muhammad. Sikit Rembau ya. Saya nak bagi mana Muhammad? Sikit bagi rembau. Sebab rembau dia terlibat dalam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Ketua, apa ni, ini cara yang beretika ke daripada Polis Putih? Saya tegur Yang Berhormat. Saya bertegur. Terima kasih. Soalan saya ringkas. Saya nak berbalik kepada isu siaran langsung daripada Parlimen, iaitu question time. Saya nak tahu daripada Yang Berhormat Menteri, apakah bilangan penonton kumulatif daripada kita mula siaran langsung daripada hari pertama sesi Parlimen sampai hari ini? Adakah trend ataupun perkembangannya menunjukkan peningkatan ataupun adakah sebaliknya? Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, Tuan Yang Di-Pertua, saya ingat, saya memerhatikan dan saya memantau perkara ini. Secara pukul rata setiap hari ialah antara 240,000 hingga 300,000 viewers berdasarkan pada kajian yang dibuat oleh AC Nielsen tentang tidak boleh saya katakan bahawa ia berlaku keadaan semakin merosot, tetapi ada naik turunnya setiap hari ia diadakan. Jadi kita menganggap ini adalah satu sambutan yang baik kerana pada waktu pagi dan mungkin kerana baru setengah jam ada orang membawa TV ke pejabat masing-masing dan dibenarkan untuk menonton kerana sekejap. Kalau lama mungkin berbeza keadaannya. Jadi ini juga antara perkara yang kita perhatikan. Dan satu perkara lagi yang kita dapati bahawa cara Tuan Yang Di-Pertua mengaturkan supaya tidak dilihat, tidak difikirkan atau disalah tafsirkan bahawa rancangan tersebut diatur. Seperti kalau yang bertanya soalan daripada pembangkang, kemudian soalan tambahan daripada kerajaan, kalau soalan daripada kerajaan yang kemudiannya soalan tambahan daripada pembangkang, telah memperlihatkan satu suasana yang lebih baik dan kita rasakan ini adalah satu perkara yang menggalakkan.